Yang ni adalah CCTV model terbaru daripada South Ocean. Dia datang dengan 3 lens mata yang boleh tengok 3 tempat secara serentak. Jadi dia akan merakam 3 tempat secara serentak. Kamera bawah ni dia boleh bergerak 360 darjah kiri dan juga kanan. Dan dia boleh tengok bawah dan juga atas. Kita boleh kontrol dia guna telefon. Dua kamera yang kat atas ni pula dia statik, tapi kita boleh adjust dia punya kedudukan kamera secara manual. Kita nak turunkan dia sikit boleh. Dan kita nak lencongkan dia punya kedudukan kamera. Sama juga kamera yang sebelah sini, kita boleh adjust dia punya kedudukan atas bawah dan nak condongkan dia sikit pun boleh. Dia ada dua antena dekat sini dan dia sambung menggunakan Wi-Fi. Dia ada dua pilihan sebenarnya. Kalau kat rumah dah ada Wi-Fi, boleh grab kamera yang guna Wi-Fi. Tapi kalau rumah tak ada Wi-Fi, boleh grab kamera yang guna SIM card. Setiap kamera ni menggunakan 4 megapixel lens dan output video dia adalah HD 1080p. Pada bahagian hadapan dia ada mikrofon dan bahagian belakang ni dia ada speaker. Jadi kamera ni dia boleh komunikasi dua hal. Boleh bercakap-cakap daripada jauh. Dia menggunakan aplikasi V380 Pro dan kita boleh tengok dalam telefon kita secara langsung daripada jauh. Tak kisah kita berada di mana tempat sekalipun. Hanya perlu sambungkan Wi-Fi. Tapi kalau tak ada Wi-Fi, beli kamera yang guna SIM card. Dengan menggunakan telefon ni, kita boleh kontrol kamera ni daripada jauh. Kita boleh bercakap-cakap dan kita boleh download dia punya rakaman secara langsung daripada jauh. Kita boleh nampak dekat sini, dia ada LED spotlight yang sangat banyak. Pada waktu malam, dia dapat menghasilkan kualiti video yang sangat terang. Dia ada fungsi night vision dan dia ada sensor untuk kesan pergerakan, dan setiap kali pergerakan berlaku dia akan rekod dan simpan rakaman secara automatik ke dalam memory card. Berapa lama dia boleh simpan bergantung kepada saiz memory card. Of course kamera ni dia waterproof, jadi kita boleh pasang dekat luar rumah. Dia boleh kena hujan dan juga dia boleh kena panas. Harga kamera ni tak sampai pun RM200 dengan kualiti yang dihasilkan berbaloi dengan harga yang dia tawarkan. Kalau you guys cari kamera untuk jaga rumah, boleh dapatkan kamera ni. Link ada saya sediakan. Boleh tekan dan order sekarang.